Bila I sebut magic numbers, ini banyak yang kita cover dalam kita punya course lah, dalam program yang kita share dengan growth partner kan, kita go in deep. Secara umumnya adalah number yang kita nak capai dalam bisnes kita, terutamanya dalam sales lah. Contoh, kita nak 100k, that's the target sebulan. So ada berapa 100k sales. So that is the magic number lah. 100k No, is the target. The magic numbers tahan dekat bawah. Contoh, kita kata the magic numbers kita nak dapat 100k, pecahan kat bawah tu. So katalah ada beberapa variables kat bawah tu, is number of patient darab dengan berapa kali orang datang ataupun katakan 2. So kita ada dua contoh. Satu klinik dia mungkin nak fokuskan kepada volume, so direndahkan dekat bahagian price. 1000 patient, satu patient RM100. Tapi ada klinik yang dia nak, I tak nak banyak-banyak patient, I nak patient sikit je, 10-20 je sehari, tapi boleh dapat 100k. So dalam 600 ke 500 per patient dia jadi RM200. So daripada situ dia dah ada magic numbers dan dia susunlah sales game plan dia. Apa value yang nak kan, macam mana kita nak tarik new patient yang sanggup bayar RM200 ni. So itu dia akan go down daripada, sebab I always look from the financial part, baru dia akan go down pada tactical dan juga all the strategies. So bunyinya simple lah kan.